Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memberi peluang kepada kumpulan kami untuk membentangkan tugasan ini. Pembentangan kami pada hari ini bertajuk Strategi Komunikasi dan Perundingan Antarabudaya, Refleksi Pengalaman Delegasi Malaysia untuk kursus SCCG 3123, Negotiation Communication di bawah bimbingan Dr. Sharina binti Syamsuddin. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri, Zulkifli bin Mat Akhir, Piah Kohai, Julia binti Osman, Nur Akmal binti Mokhtar, dan Nur Dalila binti Salahuddin. Kami akan membahagikan pembentangan ini kepada beberapa bahagian utama yang merangkumi pengenalan, persediaan perundingan, strategi komunikasi, refleksi etika dan kesimpulan. Baiklah, saya akan memulakan dengan bahagian pengenalan. Dalam era globalisasi masa kini, komunikasi antara budaya telah menjadi satu kemahiran yang amat kritikal dalam persekitaran perniagaan dan diplomatik. Sebagai sebuah negara yang terlibat aktif dalam perundingan antarabangsa, Malaysia perlu memastikan delegasinya dilengkapi dengan kemahiran komunikasi yang berkesan. Malaysia sebenarnya mempunyai kelebihan tersendiri dalam konteks komunikasi antarabudaya. Ini kerana negara kita adalah sebuah negara majmuk yang terdiri daripada pelbagai kaum seperti Melayu, Cina, India dan bumi putera lain. Pengalaman hidup dalam kepelbagaian ini memberikan kita pemahaman asas tentang bagaimana menghormati dan berkomunikasi dengan budaya yang berbeza. Namun begitu, apabila berhadapan dengan konteks budaya Barat, khususnya Amerika Syarikat, kita perlu menggunakan pendekatan komunikasi yang agak berbeza. Menurut kajian Hofstede pada tahun 2021 tentang dimensi budaya nasional, pemahaman terhadap perbezaan budaya seperti jarak kuasa, individualisme berbanding kolektivisme dan pengelakkan ketidakpastian adalah sangat penting untuk komunikasi antara budaya yang berkesan. Mari kita lihat dengan lebih mendalam tentang cabaran komunikasi yang dihadapi. Terdapat perbezaan ketara antara gaya komunikasi antara Amerika Syarikat dan Malaysia. Amerika Syarikat adalah sebuah negara yang mempunyai tahap individualisme yang sangat tinggi dan mengamalkan komunikasi konteks rendah. Apa yang dimaksudkan dengan komunikasi konteks rendah? Ia bermaksud mereka lebih cenderung untuk berkomunikasi secara terus terang, jelas dan eksplisit. Segala-galanya perlu dinyatakan dengan jelas, tanpa bergantung kepada konteks atau makna tersirat. Sebaliknya, budaya Malaysia adalah lebih kolektivistik dan berkonteks tinggi. Kita sering menggunakan cara komunikasi yang lebih halus dan bergantung kepada konteks situasi, nada suara dan bahasa badan untuk menyampaikan maksud. Contohnya, kita mungkin tidak akan menolak sesuatu cadangan secara terus terang, tetapi akan menggunakan ayat seperti "saya akan pertimbangkan", yang sebenarnya bermaksud penolakan halus. Perbezaan lain termasuk konsep jarak kuasa dan cara menangani ketidakpastian. Oleh itu, sebagai delegasi Malaysia, kita perlu melakukan penyesuaian strategi komunikasi yang berkesan untuk memastikan mesej kita disampaikan dengan tepat dan tidak berlaku salah faham. Okay, terima kasih Encik Zulkifli. Nama saya Piah Kok Hai. Di sini saya akan menerangkan tentang tindakan persediaan yang perlu dilakukan sebelum perundingan antarabangsa. Okay, tindakan pertama yang paling penting ialah menjalankan kajian mendalam terhadap budaya negara tuan rumah dan peserta perundingan. Kajian ini tidak boleh buat,
secara sambil lewa, tetapi perlu menyeluruh dan meliputi semua aspek. Apa yang perlu dikaji? Okey, yang pertama sekali, kita perlu memahami nilai budaya asas negara tersebut. Yang kedua, gaya komunikasi yang diamalkan. Yang ketiga adalah norma perniagaan dan protokol profesional mereka. Yang keempat adalah sosial yang perlu dielakkan. Dan yang penting juga, konteks sejarah yang membentuk cara berfikir dan bertindak masyarakat mereka. Okey, menurut Mayer pada tahun 2023, pemahaman terhadap dimensi budaya seperti komunikasi, konteks tinggi berbanding konteks rendah. Persepsi masa yang monokronik atau polikronik, serta pendekatan membuat keputusan adalah sangat penting untuk mengelakkan salah tafsir dan komunikasi. Dalam konteks budaya Amerika Syarikat, kita perlu memahami bahawa mereka mengamalkan gaya komunikasi konteks rendah yang sangat mengutamakan penjelasan, ketepatan dan komunikasi secara langsung. Okey, ini sangat berbeza berbanding dengan budaya Malaysia yang lebih berkonteks tinggi. Setelah memahami kepentingan kajian budaya, sekarang mari kita lihat kaedah-kaedah praktikal untuk melakukan persediaan ini. Okey, kaedah yang pertama ialah dengan membaca jurnal akademik dengan komunikasi antara budaya. Jurnal-jurnal ini memberikan asas teori yang sangat kukuh dan kajian kes yang bermanfaat. Kita boleh memahami corak komunikasi, tingkah laku dan nilai budaya yang sangat berbeza melalui penyelidikan akademik yang telah dilakukan oleh pakar. Okey, kaedah yang kedua ialah menghadiri bengkel atau kursus kesedaran budaya. Bengkel seperti ini biasanya melibatkan aktiviti hands up dan role play yang membolehkan kita memahami sendiri cabaran komunikasi antara budaya dalam persekitaran yang selamat sebelum menghadapi situasi sebenar. Okey, yang ketiga, yang saya rasa amat berkesan ialah berinteraksi dengan individu yang mempunyai pengalaman bekerja di negara yang berkenaan. Okey. Mereka boleh berkongsi pengalaman praktikal, dos dan don'ts, dan tip yang tidak akan kita jumpa dalam buku ataupun jurnal. Okey, akhir sekali, kita perlu mengkaji kes perundingan terdahulu yang melibatkan negara tersebut dengan melihat bagaimana perundingan sebelum ini dijalankan. Okey, apa yang berjaya dan apa yang tidak. Kita boleh belajar daripada pengalaman orang lain dan mengelakkan kesilapan yang sama. Okey, itu saja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada rakan sekelas kami iaitu Julia binti Osman. Dipersilakan. Okey, terima kasih sahabat saya pihak Kok Hai, dan saya akan meneruskan dengan bahagian pembangunan kemahiran komunikasi antara budaya. Seperti yang kita tahu, selain daripada kajian budaya, tindakan persediaan yang kedua dan yang mana ianya sama penting ialah pembangunan kemahiran komunikasi antara budaya dan penguasaan bahasa. Dalam konteks perundingan antarabangsa, bahasa Inggeris adalah bahasa yang akan digunakan, jadi kita perlu menguasai pada tahap yang agak tinggi. Namun, penguasaan bahasa di sini bukan sekadar boleh bercakap bahasa Inggeris dengan lancar, ia juga memerlukan pemahaman yang mendalam dalam ataupun terhadap nuansa bahasa, iaitu idiom yang digunakan dalam perniagaan dan gaya komunikasi profesional yang diamalkan dalam persekitaran korporat barat. Sebagai contoh, frasa seperti circle back, touch base atau low hanging fruits adalah istilah perniagaan yang perlu kita fahami dengan betul.
Di samping itu juga latihan kemahiran komunikasi antarabudaya juga meliputi aspek komunikasi bukan lisan. Ini termasuk bahasa badan, kontak mata, jarak peribadi dan gaya isyarat. Kajian oleh Matsumoto dan Huang pada tahun 2022 menunjukkan bahawa kesilapan dalam membaca atau menggunakan bahasa badan boleh menyebabkan salah faham yang serius. Contohnya dalam budaya Malaysia, terutamanya kalangan orang Melayu, mengelakkan kontak mata yang terlalu lama dengan orang yang lebih tua atau berpangkat lebih tinggi adalah tanda hormat. Tetapi dalam budaya barat, tingkah laku yang sama mungkin ditafsirkan sebagai tidak jujur atau kurang yakin diri. Okey, seterusnya saya pergi kepada slide yang ketujuh, iaitu strategi komunikasi yang pertama, iaitu penyesuaian kod komunikasi atau code switching. Apa itu code switching? Ia adalah keupayaan untuk mengubah gaya komunikasi kita mengikut konteks budaya yang kita hadapi. Dalam senario perundingan antarabangsa, delegasi Malaysia perlu belajar untuk menyesuaikan cara, sebutan, pemilihan perkataan dan struktur ayat supaya lebih dekat dengan gaya komunikasi penutur asli. Penyesuaian kod ini melibatkan penyesuaian linguistik yang halus. Sebagai contoh, kita perlu memahami bahawa dalam konteks perniagaan Amerika Syarikat, komunikasi yang ringkas, padat dan langsung ke inti perkara adalah lebih dihargai berbanding dengan gaya komunikasi yang bertele-tele atau terlalu formal. Mereka menghargai masa dan efisiensi. Jadi kita perlu menyampaikan perkara penting dengan cepat dan jelas. Menurut Molinsky pada tahun 2020, penyesuaian kod komunikasi yang berjaya memerlukan 3 elemen utama, iaitu yang pertama, pengetahuan tentang norma budaya sasaran. Yang kedua, kepentingan untuk melaksanakan tingkah laku yang sesuai, dan yang ketiga, motivasi untuk menyesuaikan diri. Justification penggunaan strategi ini adalah berdasarkan kepada teori akomodasi komunikasi yang dikemukakan oleh Giles pada tahun 2022. Teori ini menjelaskan bahawa apabila kita menyesuaikan gaya komunikasi untuk mendekatkan diri dengan lawan bicara, ia meningkatkan keberkesanan komunikasi dan mengurangkan jarak sosial. Ini penting dalam perundingan kerana kepercayaan dan repo adalah asas kepada satu-satu kejayaan. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Dalila binti Saludin, nombor ID 296501. Okey, terima kasih kepada Nur Arkma. Sekarang saya akan membawa kita kepada bahagian refleksi tentang etika dan profesionalisme dalam pembentukan perundingan antarabangsa. Situasi pertama yang memberi impak mendalam adalah berkaitan dengan integriti dalam komunikasi dan penghormatan terhadap perbezaan budaya. Sebagai wakil negara, kita mungkin kadang-kadang berhadapan dengan tekanan yang mengubah atau menyembunyikan maklumat bagi memudahkan perundingan atau mengelak konflik. Namun, ia adalah satu ujian terhadap integriti kita. Tanggungjawab untuk menyampaikan kedudukan dan kepentingan negara dengan jujur dan telus adalah satu amanah yang tidak boleh dikompromikan demi kemudahan jangka pendek. Menurut Sebenius dan Wheeler pada tahun 2020, integriti dalam perundingan bukan bermaksud menyatakan segala-galanya tanpa pertimbangan, tetapi menyampaikan kebenaran dengan cara yang menghormati semua pihak dan fokus kepada mencari penyelesaian yang adil.
Dalam konteks budaya Malaysia yang sangat menghargai keharmonian, mencari keseimbangan antara mengekalkan nilai budaya ini dengan tuntutan untuk berkomunikasi secara jelas dan jujur dalam konteks antarabangsa adalah satu cabaran yang perlu dihadapi dengan bijak. Etika dalam komunikasi juga melibatkan penghormatan terhadap perbezaan budaya tanpa prasangka ataupun diskriminasi. Perunding yang profesional dan beretika akan menghindari stereotip dan sebaliknya mendekati setiap individu sebagai unik dengan latar belakang dan perspektif sendiri. Menurut Arasaratnam dan Dovil pada tahun 2021, kecekapan komunikasi antara budaya yang tinggi termasuk kesedaran terhadap bias sendiri dan kesanggupan untuk mencabar stereotip yang kita pegang. Okey, seterusnya, situasi kedua dalam refleksi etika kita adalah berkaitan dengan tanggungjawab sosial dan komitmen terhadap hasil yang adil dan mampan. Sebagai wakil Malaysia dalam perundingan yang melibatkan hal ehwal perdagangan dan budaya, kita mempunyai tanggungjawab yang lebih luas daripada sekadar memastikan keuntungan untuk negara kita saja. Kita perlu memastikan bahawa hasil perundingan adalah adil untuk semua pihak yang terlibat dan mampan dalam jangka masa yang panjang. Konsep ini penting untuk kita bukan sahaja mewakili kepentingan negara kita pada masa kini, tetapi juga ia membina hubungan jangka panjang dengan negara lain yang akan memberi kesan terhadap generasi pada masa akan datang. Menurut Fisher dan Sapiro pada tahun 2020, perundingan yang berkesan bukan permainan sifa jumlahnya di mana satu pihak menang dan satu pihak lagi akan kalah. Sebaliknya, ia adalah proses kolaboratif untuk mencari penyelesaian yang memenuhi kepentingan semua pihak sebaik mungkin. Dalam konteks antarabangsa, ini bermakna kita perlu memahami kepentingan asas semua pihak yang terlibat dan berusaha untuk mencari penyelesaian yang efektif, yang kreatif serta yang mengambil kira kepentingan tersebut. Kadang-kadang penyelesaian terbaik bukan yang memberi keuntungan yang maksimum kepada satu pihak, tetapi ia mewujudkan situasi win-win situation untuk semua. Refleksi terhadap kedua-dua situasi ini menegaskan bahawa pembentukan perunding antarabangsa yang berkesan bukan sahaja memerlukan kemahiran komunikasi antara budaya dan pengetahuan tentang protokol perundingan. Ia juga memerlukan asas etika dan profesionalisme yang kukuh, termasuk integriti dalam komunikasi, penghormatan terhadap perbezaan budaya, tanggungjawab sosial, komitmen terhadap hasil yang adil dan mampan. Sekian, terima kasih. Okey, baik, kita telah sampai kepada bahagian kesimpulan pembentangan kami. Pengalaman mewakili Malaysia dalam perundingan antarabangsa telah memberikan pengajaran yang sangat berharga tentang kepentingan komunikasi antara budaya yang berkesan dalam persekitaran global yang semakin kompleks hari ini. Kita telah membawa tindakan persediaan seperti kajian mendalam terhadap budaya negara tuan rumah dan pembangunan kemahiran komunikasi antara budaya telah terbukti sangat penting dalam membina asas kejayaan. Tanpa persediaan yang teliti ini, risiko untuk berlakunya salah faham dalam konflik adalah tinggi. Strategi komunikasi yang kita bincangkan tadi, penyesuaian kod komunikasi, penggunaan komunikasi kontekstual yang fleksibel dan pembinaan hubungan interpersonal telah membolehkan transformasi yang signifikan. Transformasi dari menghadapi kesukaran pada peringkat awal kepada berasa selesa dan berkeyakinan dalam persekitaran perundingan antarabangsa. Refleksi terhadap peranan etika dan profesionalisme pula telah membentuk kesedaran tentang tanggungjawab yang lebih luas sebagai perunding antarabangsa. Ini meliputi integriti dalam komunikasi
dan tanggungjawab sosial untuk memastikan hasil perundingan yang adil dan mampan. Kesemua pengalaman dan pembelajaran ini bukan sahaja menyumbang kepada pembangunan kecekapan peribadi sebagai perunding antarabangsa masa depan, malah ia turut menyumbang kepada usaha Malaysia untuk memainkan peranan aktif dan dihormati dalam komunikasi antarabangsa. Dengan itu, kami ingin mengakhiri pembentangan daripada kumpulan kami. Terima kasih atas prihatin dan kami sedia menjawab sebarang soalan. Sekian, terima kasih.